Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof. Madya TS Dr. Muhammad Effendi dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentang tugasan yang diberikan dalam kursus GA 3122 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan, iaitu tugasan rubrik yang bertajuk Permainan Asas Rugby. Okey, baik, ini merupakan serangan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada saya, Muhammad Azmin bin Ahmad Fuad, dan seterusnya Muhammad Azhar Ilman bin Zulkifli, dan yang terakhir sekali ialah Muhammad Akmal bin Muhammad Yazid. Okey, pada slide ini saya akan menerangkan pengenalan sukan rugby. Okey, sukan rugby ialah sukan berpasukan yang berasal dari England dan kini popular di seluruh dunia. Ia dimainkan menggunakan bola berbentuk bujur di padang segi 4 tepat dengan setiap pasukan terdiri daripada 15 pemain. Rugby juga menekankan gabungan kecergasan fizikal dan kemahiran teknikal, strategi serta kerjasama dalam pasukan. Permainan ini melibatkan kemahiran asas seperti hantaran, larian, menangkap bola dan tackle. Selain memerlukan pemahaman peraturan untuk memperoleh mata melalui try, conversion, penalty kick dan drop goal, rugby juga menguji kekuatan dan kebatasan, tetapi juga disiplin, keselamatan dan semangat kesukanan. Okey, pada bahagian ini pula saya akan menerangkan pengenalan hal yang nak dinilai, iaitu asas permainan rugby. Okey, asas permainan rugby merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran penting yang diperlukan untuk bermain sukan ini dengan betul dan selamat. Penilaian biasanya menumpukan kepada penguasaan teknik asas seperti hantaran, larian, menangkap bola dan tackle. Pemahaman peraturan permainan juga serta cara memperoleh mata melalui try, conversion, penalty kick dan drop goal. Selain kemahiran teknikal, aspek keselamatan, disiplin, kerjasama pasukan dan semangat kesukanan juga termasuk dalam penilaian ini. Dengan menilai asas permainan rugby, seseorang dapat menunjukkan kefahaman menyeluruh tentang permainan itu sendiri serta kemampuan untuk bermain secara efektif dan beretika. Okey, seterusnya kenapa nak nilai perkara asas permainan rugby tersebut? Okey, kenapa asas permainan rugby dinilai untuk memastikan pemain memahami kemahiran peraturan sukan ini dengan betul. Penilaian membantu mengenal pasti tahap penguasaan teknik asas seperti hantaran, larian, menangkap bola dan tackle serta kefahaman cara memperoleh mata melalui try, conversion, penalty kick dan drop goal. Selain itu, ia memotivasikan pemain mengamalkan disiplin, keselamatan, kerjasama pasukan dan semangat kesukanan. Dengan dinilai, pemain dapat memperbaiki kemahiran bermain secara lebih selamat dan efektif serta meningkatkan keyakinan dan pelibatan dalam sukan rugby ini. Untuk rubrik analitik bagi penilaian asas rugby, skor dikira cemerlang, baik, sederhana dan lemah. Untuk kriteria pertama adalah teknik hantaran bola. Pemain akan dinilai secara cemerlang apabila hantaran tepat, teknik betul dan konsisten. Pemain akan dinilai secara baik apabila hantaran tepat tetapi konsisten. Pemain juga akan dinilai secara sederhana apabila hantaran kurang tepat, hanya mengetahui teknik asas sahaja. Pemain akan dinilai secara lemah apabila hantaran tidak tepat dan teknik salah. Untuk kriteria kedua adalah kawalan bola. Pemain akan dinilai secara cemerlang apabila dapat mengawal bola dengan baik, tidak jatuh. Dan seterusnya pemain akan dinilai secara baik apabila kawalan baik tetapi kadang-kadang terlepas. Pemain akan dikira sebagai sederhana apabila kawalan lemah, bola kerap terlepas
Dan pemain juga akan dinilai secara lemah apabila tidak dapat mengawal bola. Okey, untuk kriteria ketiga adalah pergerakan dan posisi. Okey, pemain akan dinilai secara cemerlang apabila pergerakan betul, posisi sentiasa sesuai, dan pemain juga akan dinilai secara baik apabila pergerakan baik tetapi kurang tepat. Pemain akan dinilai juga secara sederhana apabila pergerakan kurang teratur. Dan pemain akan dinilai secara lemah apabila tidak memahami posisi permainan. Okey, untuk kriteria keempat adalah kerjasama berpasukan. Okey, pemain akan dinilai secara cemerlang apabila mampu untuk bekerjasama dan komunikasi secara jelas. Okey, pemain akan dinilai juga secara baik apabila dapat bekerjasama tetapi komunikasi terhad. Pemain akan dinilai sederhana apabila kurang bekerjasama, dan pemain akan dinilai lemah apabila tidak bekerjasama. Untuk kriteria terakhir adalah pemahaman peraturan asas. Pemain akan dinilai secara cemerlang apabila faham dan patuh semua peraturan. Pemain akan dinilai secara baik apabila faham kebanyakan peraturan, dan pemain akan dinilai sederhana apabila faham sebahagian peraturan. Pemain akan dinilai secara lemah apabila tidak faham peraturan. Okey, untuk skor penilaian adalah 17 hingga 20 markah. Pemain akan dinilai cemerlang. Apabila pemain mempunyai 13 hingga 16 markah akan dinilai secara baik. Okey, dan 9 hingga 12 markah pemain akan dinilai secara sederhana. 5 hingga 8 markah pemain akan dinilai secara lemah. Okey, ini merupakan contoh pergerakan asas permainan bagi rugby rubrik analitik. Okey, untuk contoh pergerakan asas rugby, kita dapat lihat pemain yang membuat hantaran tepat dan teknik yang betul serta konsisten akan dinilai secara cemerlang. Dan pemain yang hantaran baik tapi kurang konsisten akan dinilai secara baik. Dan pemain yang hantaran baik tapi kurang konsisten akan dinilai lemah. Okey, untuk sederhana akan dinilai apabila hantaran tepat dan teknik yang betul serta konsisten. Okey, sederhana 2, kawalan kurang kemas, mudah bola lepas, dan pemain akan dinilai secara lemah apabila tidak beri sokongan dan pasif di lapangan. Okey, seterusnya adalah rubrik holistik untuk menilai seseorang pemain rugby. Okey, dekat sini terdapat 4 skor. Yang pertama adalah cemerlang, kedua baik, ketiga sederhana, dan akhir sekali adalah lemah. Okey, untuk bagi mengira tahap seseorang itu melalui cemerlang, penguasaan sangat baik dalam teknik penghantaran dan kawalan bola. Pergerakan serta posisi sentiasa tepat mengikut situasi pemain. Kerjasama dan komunikasi antara pasukan yang sangat baik dan berkesan. Pemain faham dan patuh peraturan asas rugby. Okey, yang baik pula, pemain menguasai kebanyakan kemahiran asas rugby dengan baik. Hantaran dan kawalan bola umumnya tepat walaupun ada kesilapan kecil. Pergerakan dan posisi agak sesuai. Kerjasama antara pasukan baik tetapi berkomunikasi masih terhad. Okey, bagi sederhana pula, pemain hanya menguasai kemahiran asas pada tahap yang sederhana. Hantaran yang kurang tepat dan kawalan bola yang agak lemah. Okey, pergerakan tidak teratur dan posisi kurang sesuai. Kerjasama pasukan sangat rendah. Okey, untuk yang lemah pula, pemain tidak menguasai kemahiran asas rugby. Hantaran bola yang tidak tepat, bola kerap terlepas dan tidak memahami posisi pemain. Tidak bekerjasama dengan pasukan serta tidak memahami peraturan asas rugby. Okey, seterusnya slide ini menunjukkan contoh gambar pergerakan asas pemain rugby untuk rubrik holistik. Okey, yang pertama cemerlang. Gambar ini menunjukkan penguasaan yang sangat baik, hantaran bola yang tepat, kawalan kemas, posisi dan kerjasama yang berkesan. Okey, yang gambar kedua ini pula menunjukkan kawalan yang menguasai banyak asas pemain rugby. Hantaran ada
yang kurang tepat dan komunikasi yang agak baik. Untuk yang sederhana pula, penguasaan pada tahap yang sederhana, hantaran bola yang kurang tepat, kawalan lemah serta kurang kerjasama. Untuk gambar yang terakhir ni pula adalah menunjukkan yang lemah untuk asas rugby. Menguasai kebanyakan asas pemain rugby, tapi hantaran yang kurang tepat dan komunikasi yang tidak baik. Slide seterusnya merupakan rujukan. Kami mendapat rujukan daripada Panduan Pentafsiran edisi Jun 2019, dan kami mendapat sumber yang kedua dari Garis Panduan Pentafsiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Sekolah Menengah tahun 1 hingga 5 dan calon STAM PAJSK SM.